Okey, untuk Toshiba 8.5 kilo inverter model ni TWBH95S2. Kita nak tukar dia punya ni water level sensor lah, sebab saya tengok tak ada video buat jadi saya nak buat lah. Nanti saya pun boleh tengok juga. Okey, outlet semua, inlet air semua kena buka lah. Wire kena off, air kena ni kan lah, rinse kan lah, keluarkan. Buka air tu, inlet bawah ni. Okey, lepas tu ni di belakang ada dua ni lah, skru yang memegang penutup atas ni. Okey, ini saya dah buka lah. Saya ada label semua senang kalau kita nak buka ke apa nanti. So yang ni kena buka lah, skru ni. Okey, jom kita buka. Okey, dah buka skru tu, slide ke belakang tarik je. Okey, kita dah buka, kita alihkan lah. Okey, macam ni keadaan terbuka. Kalau buat tempat sempit, kena jarakkan sikit lah belakang sebab dia tolak slide ke belakang. Tapi water inlet dia belah sini belah kiri. Water level sensor, tengok ni. Saya dah label warna biru ni Kalau di belakang belah kiri lah. Kalau buka dari depan, tempat sempit ke, belah kanan ni lah belakang controller ni. Okey, ni perlukan ni water level sensor. Okey, dia jenis plastik warna biru. Ada kabel ni, dia punya wire lah, kabel ni. Dengan ada hose bawah ni. Bawah dia ada hose elektrik pula. Okey, kita buka ni dulu, wire dulu, push kita tengah, tarik je lah. Terima kasih Okey. Okey, ada 3 pin Okey, lepas tu kita boleh pusingkan ni lah. Dia macam ada tombol yang masuk dalam besi dalam tu. Kita keluarkan dulu, tarik ke belakang, pusing ni, pusing ke kanan. Okey, lepas tu kita boleh keluarkan lah. Okey, so sekarang tinggal hose punya, kita pakai tayar lah, hose punya clip tu. Okey, clip tu kita dah jarakkan, kita tarik je lah. Okey, ni water level sensor. Ni kalau rosak, air akan sentiasa mengalir je lah, ataupun dia tak detect air tu penuh ke kurang ke. Bila saya guna ni, dia bila kurang, dia tak pusing So boleh cari dekat ni lah, cari dekat Shopee ataupun mana-mana Lazada ke. Kalau nak beli ori boleh, OEM pun ada Kalau ori macam ni lah, dia nama ni ITW Atlas 3 pin. Ni dia punya masuk lah, ni label dia siap ada QR 16/9/2022. Ada part number semua lah, boleh cari, boleh tengok gambar dulu. Ataupun type je water level sensor Toshiba model kita tadi lah, TW apa tadi tu kan. Okey, dah sampai baru ni, kita pasang lah. Boleh marking letak tali, nanti senang nak ingat bila. Okey, macam ni masuk dah. Okey, macam ni letaknya. Sama tempat dia lah. Boleh tutup ni, kabel dia 3 pin. Sikit tolak. Itu tarik, itu dah dekat tu. Seluruhnya hose ni. Okey, tutup bawah dah. Macam utama. Tutup je. So ambil tayar. Ambil tayar, flip. Flip tu masuk ni dalam. Flip kat ujung lah. Nampak. Ya. So nanti lah, kita test pakai setting ni Setting ni lah paling cepat, release and spin. Tapi spin tu matikan lah, tekan spin sampai dia tak ada dia punya time dia kan. Dia punya apa, kelajuan dia tu 900 ke 1000 ke, saya tekan, nanti dia release tu dalam 10 minit paling cepat lah, kalau nak tengok air keluar masuk. Okay, water level sensor sini lepas tu dah boleh stop lah. Stop, tolak, dia dua skru ni je lah. So tadi boleh test lah.